Lately kita tengok harga emas mencanak-canak naik kan. Ada ketika tu harga emas dah cecah pada paras tertinggi 640 lebih kan. Tapi pada satu ketika dalam harga RM625 kot kalau tak silap pada masa tu, harga emas jatuh kepada paras RM598. Jadi adakah Faz rugi dengan buat simpanan pada ketika harga tengah tinggi hari tu berbanding harga emas yang telah jatuh pada RM598 baru-baru ni? Jadi tuan-puan yang mengalami situasi yang sama boleh save dulu video ni untuk rujukan akan datang. Jawapan Faz, tak rugi pun, 1 sen pun tak rugi dengan belian tersebut. Dah beli harga emas tinggi-tinggi, tiba-tiba harga emas jatuh pula. Jangan risau sebab kita beli emas untuk jangka panjang which is 2 tahun dan ke atas. Walaupun hari ni beli pada harga yang agak mahal, tapi percayalah harga emas 3 tahun, 5 tahun akan datang akan jauh lebih tinggi daripada sekarang. Tuan-puan boleh tengok sejarah harga emas tahun-tahun sebelum ni. Harga 200, 300 segram dah tak boleh lagi nak dapat sekarang. Sama juga dengan harga RM600 ni yang kita nampak seperti mahal, mungkin lagi 2-3 tahun tak boleh dapat harga RM600 ni. Dan tuan-puan juga kena faham strategi simpanan emas ni. Kita bukan beli sekali sahaja tapi berkali-kali. Ini adalah strategi yang betul untuk kita rendahkan harga emas yang kita dah beli. Saya bagi contoh, purata harga emas anak saya yang umur 2 tahun setengah ni, setiap bulan sejak lahir saya konsisten menyimpan. Baru-baru ni beli pada harga dalam sekitar RM625 untuk 1 gram. Kos purata bagi keseluruhan jumlah gram dia masih rendah sebab saya konsisten menyimpan sejak harga murah. Dan sekarang ni harga per gram dia di bawah paras RM600. Sangat-sangat rendah kan sebab Faz konsisten menabung untuk anak-anak walaupun harga turun naik. Jadi tuan-puan yang dah konsisten menyimpan emas, nasihat Faz adalah walaupun harga tengah rendah, tuan-puan ada duit yang tak digunakan dalam masa terdekat, ambil peluang untuk borong dan tambah simpanan yang lebih banyak. Tapi kalau harga emas tengah naik, just buat tambahan seperti biasa untuk kekalkan konsistensi simpanan tersebut. Jangan sesekali berhenti. Fokus keuntungan bukan hanya pada harga RM, tapi juga pada jumlah gram emas yang berjaya disimpan. Supaya bila nanti harga emas melonjak lebih tinggi, kita ada gram emas yang lebih banyak. Maka simpanan itulah yang akan digunakan untuk capai matlamat kewangan kita nanti. Semoga info ini bermanfaat bagi yang belum mulakan simpanan emas. Masih belum terlambat, cepat-cepat mulakan simpanan emas anda hari ini. Boleh klik link di profil untuk mendaftar secara percuma. I'll see you in my next video. Bye!